Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah duli-duli yang maha mulia, setelah diperkenankan oleh majlis raja-raja, adalah dengan ini saya ingin mengumumkan bahawa tarikh Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia, termasuklah Sabah Sarawak, adalah jatuhnya pada hari Rabu 10 April 2024. Jadi balik kampung tu hati-hati ya. Jangan nak jadi balasit atas jalan raya. Takkan tiap-tiap tahun nak dengar berita yang sama je keluar kat TV. Balik-balik kemalangan jalan raya sempena hari raya, orang balik ke kampung untuk beraya. Hei, penat, letih. Tak, bukan marah, nasihat. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngah. Kenapa? Balik pun tu lah. InsyaAllah dalam petang-petang sikit sampai lah kot. Masak semua sedap. Kakak ipar kau suruh masak. Masak sedap-sedap tau. Okey, boleh. Apa ni? Kau dengar cakap dengan ayah tu sebelum pagi kita sampai sana. Okay, Long, baik-baik, hati-hati. Nanti kita jumpa. Bye, Long. Ayah risau betul. Serah. I will back. Mak. Kami balik rumah abang dulu. Hari ketiga nanti kan balik sana. Apa kan? Salam. Mak. Abang, salam. Mau buat apa? Mesti syok tu kan, semua berhimpun. Tak apa, hari ketiga nanti kita balik. Come on, kan?